Pengenalan bagi hedonism ialah hedonism merupakan satu gaya hidup yang menekankan kepuasan dan kesenangan diri. Fahaman ini dikaitkan dengan kecenderungan mengejar kepuasan, kemewahan material tanpa mengambil kira nilai moral, sosial dan agama. Fenomena ini semakin ketara dalam kalangan remaja kerana mereka mudah terpengaruh dengan budaya popular barat seperti konsert, terutamanya apabila mereka kurang mendapat sokongan keluarga dan penghayatan nilai agama. Kesannya mereka hilang arah tujuan hidup. Oleh itu, isu hedonism perlu ditangani secara serius melalui penlibatan ibu bapa, sekolah, komuniti dan juga peranan pekerja sosial bagi membentuk persekitaran yang seimbang demi kesejahteraan dan pembangunan pelajar. Seterusnya, definisi hedonisme secara konseptual merujuk kepada satu pandangan atau doktrin falsafah yang menegaskan bahawa kesenangan merupakan nilai intrinsik tertinggi dan matlamat utama kehidupan manusia. Hedonisme mengandaikan bahawa manusia secara semula jadi terdorong untuk mencari pengalaman yang menyenangkan dan menghindari penderitaan. Ianya suatu konsep yang tercermin dalam hedonisme psikologi, namun ia juga menawarkan prinsip normatif bahawa manusia seharusnya mengutamakan kesenangan sebagai tujuan moral. Hedonisme moden menekankan bahawa kesenangan tidak semestinya bersifat fizikal atau sensual semata-mata, tetapi merangkumi kesenangan intelektual, moral dan emosi seperti yang ditegaskan oleh Mill 2022. Definisi hedonisme secara operasional, hedonisme ditarifkan melalui dimensi sikap, tingkah laku, keutamaan terhadap kepuasan segera dan nilai hidup. Dimensi pertama merujuk kepada sikap terhadap kesenangan, iaitu kecenderungan kognitif dan efektif individu terhadap aktiviti yang memberikan kepuasan. Dimensi kedua ialah tingkah laku berorientasikan keseronokan, iaitu tindakan konkret yang mencerminkan kecenderungan seseorang mencari keseronokan, contohnya berbelanja bagi tujuan kepuasan diri, kesukaan kepada gaya hidup mewah dan penggunaan media hiburan secara berlebihan. Seterusnya, faktor yang mempengaruhi pembentukan hedonism pelajar sekolah. Pertama, faktor individu. Faktor individu ini merangkumi ciri personaliti, nilai diri dan tahap kesedaran moral pelajar. Contoh, pelajar yang ada personaliti yang cenderung ke arah untuk mencari kepuasan, keseronokan, ni mereka mudah untuk terlibat dalam tingkah laku hedonism ni. Kedua, faktor keluarga. Seperti mana yang kita tahu, keluarga adalah asas yang menyedia norma, nilai dan tingkah laku anak-anak mereka. Anak-anak juga perlu pengawasan dari ibu bapa mereka juga. Jadi di sini, anak-anak dari keluarga yang stabil, mereka akan menekankan nilai pendidikan dan pengurusan keuangan berbanding dengan anak-anak yang dari broken family. Oleh itu, mereka biasanya kurang terpengaruh dengan sifat hedonistik, manakala yang sebaliknya itu mungkin mudah untuk terpengaruh. Yang ketiga, faktor rakan sebaya. Terjadi apabila dalam kumpulan tertentu mungkin ada tekanan sosial yang boleh mempengaruhi pelajar untuk meniru tingkah laku rakan mereka. Contoh, meniru gaya hidup mewah seperti membeli barangan terkini dan mewah, menekankan keseronokan yang menyebabkan hedonism terbentuk dengan mudah. Seterusnya, faktor media sosial. Pendedahan kepada kandungan influencer, iklan digital dan trend viral menyebabkan pembentukan sifat hedonistik. Macam perbandingan sosial di media sosial, dengan ini pelajar rasa perlu membeli barangan tertentu dengan alasan mengikut trend. Akhir sekali, faktor persekitaran sekolah. Komuniti sosio-ekonomi isi rumah menentukan kepada hiburan dan teknologi. Jika pelajar berada dalam komuniti yang menekankan kemewahan dan hiburan, maka mudahlah mereka terdedah kepada nilai hedonistik. Budaya di sekolah juga mestilah memainkan peranan seperti menekankan akademik dan sosial dengan pengejaran nilai moral yang jelas supaya pelajar menilai kejayaan bukan berdasarkan populariti, penampilan dan juga harta. Seterusnya, saya akan jelaskan mengenai kesan hedonism terhadap pelajar sekolah. Terdapat 3, iaitu kesan terhadap akademik, kesan terhadap psikososial dan kesan terhadap nilai dan moral. Kesan yang pertama adalah terhadap akademik, iaitu budaya hedonism telah memberi impak terhadap prestasi akademik seorang pelajar kerana mereka terlalu lalai dengan aktiviti permainan video, media sosial, ataupun mereka terlalu fokus dengan acara sosial yang menyebabkan berlakunya pengabaian tentang pembelajaran. Contohnya, mengabaikan tugasan yang diberi, perhatian sekolah dan sentiasa tidur dalam kelas kerana mental mereka letih. Selain itu juga, kehadiran mereka ke sekolah juga mungkin terjejas disebabkan balik lewat malam atau hotel. Perkara ini telah mengganggu prestasi mereka dalam akademik dan peluang untuk menyambung pelajaran pada masa akan datang
agak tipis kerana kecemerlangan mereka kemungkinan sangat-sangat menurun dan sangat-sangat lemah, sangat-sangat teduh. Seterusnya, budaya hedonisme ini juga telah memberi impak terhadap psikososial seseorang pelajar. Ini menyebabkan kerana ketidakstabilan emosi, tekanan mental dan pembentukan identiti yang sangat lemah. Pergantungan emosi seseorang pelajar terhadap hiburan ataupun media sosial menyebabkan mereka mudah berasa tertekan apabila tidak mencapai standard sosial yang mereka harapkan. Hal ini menyebabkan berlakunya peningkatan risiko kemurungan, ketagihan digital dan kegelisahan. Seterusnya, hubungan sosial antara sesama sendiri menjadi kurang baik ataupun cetek disebabkan mereka lebih memilih rakan berdasarkan populariti tetapi bukan berdasarkan kebaikan ataupun nilai murni seseorang, dan berlakunya perbandingan sosial antara satu sama lain dan menimbulkan rasa rendah diri, berlakunya buli cyber. Selain itu, berlakulah perasingan dan kurang masa bersama keluarga yang berkualiti, dan bimbingan moral juga menjadi lemah. Seterusnya, yang terakhir adalah kesan terhadap nilai dan moral. Budaya hedonisme ini telah memberi kesan terhadap nilai dan moral seseorang pelajar. Berlakunya tingkah laku negatif yang semakin ketara seperti berbohong, melanggar peraturan dan perasaan empati juga semakin kurang dan semakin lemah. Remaja yang terlibat dengan budaya hedonisme ini lebih mementingkan kepuasan diri dan periktirafan sosial berbanding daripada kejujuran dan tanggungjawab yang sebenar. Oleh itu, jika perkara ini terus-berterusan dan tidak diambil cakna dan tanpa bimbingan juga, remaja tersebut kemungkinan akan kehilangan jati diri moral dan terlibat dengan masalah sosial sekaligus pembangunan diri yang beradab dan beretika juga terjejas. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Peranan pekerja sosial dalam menangani isu hedonisme di sekolah yang pertama ialah memberi kaunseling individu dan kumpulan, di mana kaunseling individu membantu mengenal pasti punca tingkah laku hedonistik seperti tekanan rakan sebaya, masalah keluarga dan kawalan kendiri yang rendah. Melalui kaunseling, pelajar dibimbing untuk mengawal emosi dan membuat keputusan yang lebih matang. Kaunseling juga kumpulan memberi ruang kepada pelajar berkongsi pengalaman dan membina sokongan sosial dalam kalangan rakan sebaya. Intervensi kaunseling bersutur dapat membantu mengurangkan tingkah laku berisiko dalam kalangan pelajar. Yang kedua ialah menjalankan intervensi pemulihan dan pencegahan, di mana pekerja sosial melaksanakan program pencegahan berasaskan sekolah yang memberi penekanan kepada kawalan diri dan pembentukan nilai positif menurut KADRI 2024. Selain itu, pendekatan menyeluruh sekolah membentuk persekitaran yang menolak gaya hidup hedonistik dan menggalakkan kesejahteraan pelajar. Bagi pelajar yang terlibat secara serius, intervensi pemulihan diberikan melalui pemantauan dan sokongan psikososial yang berterusan. Intervensi psikososial yang terancang didapati berkesan dalam meningkatkan daya tahan dan kesejahteraan mental pelajar. Peranan pekerja sosial seterusnya ialah bekerjasama dengan guru dan pentadbir sekolah, di mana kerjasama antara pekerja sosial, guru dan pentadbir sekolah penting bagi memastikan intervensi dilaksanakan secara berkesan. Guru membantu mengenal pasti perubahan tingkah laku pelajar di sekolah, manakala pekerja sosial memberi sokongan dari aspek psikososial. Di samping itu, pentadbir sekolah menyokong pelaksanaan dasar dan program intervensi yang selaras dengan keperluan pelajar. Pendekatan kolaboratif ini membolehkan pengurusan kes pelajar berisiko dilakukan dengan lebih sistematik. Tidak kurang juga, perlibatan keluarga dan komuniti juga merupakan peranan pekerja sosial dalam menangani isu hedonisme di sekolah. Keluarga berperanan sebagai faktor pelindung penting melalui pemantauan dan sokongan emosi terhadap pelajar. Pekerja sosial melibatkan ibu bapa melalui sesi perundingan dan pendidikan keibubapaan bagi mengukuhkan peranan keluarga. Sokongan komuniti seperti NGO dan pusat belia memberikan alternatif aktiviti yang sihat kepada remaja. Gabungan sokongan sekolah, keluarga dan komuniti membantu membentuk gaya hidup pelajar yang lebih seimbang dan positif. Seterusnya ialah langkah dalam menangani hedonisme dalam kalangan pelajar. Remaja hari ini hidup dalam persekitaran yang memberikan akses mudah kepada hiburan segera seperti permainan video, media sosial dan kandungan streaming. Keadaan ini menyebabkan mereka lebih cenderung mencari keseronokan yang cepat dan mudah berbanding membina kemahiran jangka panjang seperti disiplin diri atau ketahanan mental. Intervensi yang dirangka perlu bersifat menyeluruh dan berterusan supaya dapat membina mekanisme perlindungan dalam diri pelajar serta mengurangkan faktor risiko.
Langkah pertama ialah intervensi berasaskan pendidikan, nilai dan etika. Pendidikan nilai berfungsi sebagai benteng moral yang melindungi pelajar daripada pengaruh negatif hedonisme. Pendekatan pendidikan nilai tradisional yang bersifat teori semata-mata tidak lagi berkesan kepada generasi kini. Pendidikan nilai yang kontekstual dapat membantu pelajar memahami konsep kesederhanaan, tanggungjawab dan disiplin diri. Pembelajaran holistik. Pendekatan pembelajaran holistik amat penting untuk membina keseimbangan perkembangan pelajar dari segi intelek, emosi, sosial dan juga rohani. Program kurikulum yang menumpukan kepada pembangunan kepimpinan, aktiviti fizikal dan kemahiran sosial boleh membantu pelajar mengalihkan fokus daripada hiburan tidak bermanfaat kepada aktiviti yang meningkatkan keupayaan diri. Penglibatan kaunseling pula. Kaunseling sekolah merupakan intervensi paling efektif untuk pelajar yang telah menunjukkan tanda-tanda hedonisme seperti ponting kelas, ketagihan gadget dan masalah disiplin. Namun, peranan kaunseling tidak seharusnya bersifat reaktif semata-mata. Seterusnya ialah intervensi berasaskan komuniti ibu bapa sebagai ejen kawalan sosial. Ibu bapa merupakan pengawal sosial utama dalam kehidupan pelajar. Peranan mereka bukan sekadar menyediakan keperluan asas tetapi juga mendidik, memantau dan memberi panduan moral. Intervensi komuniti yang berkesan memerlukan penglibatan aktif ibu bapa dalam membentuk persekitaran sosial yang kondusif untuk pembangunan sosial pelajar. Penglibatan NGO dan juga masjid, organisasi ini dapat menyediakan platform alternatif bagi pelajar mengisi masa lapang dengan aktiviti produktif yang memupuk nilai positif. Mereka belajar bahawa keseronokan bukan hanya diperoleh melalui hiburan digital tetapi juga melalui pengalaman memberi dan menyumbang kepada masyarakat. Seterusnya, membina rangkaian sosial positif. Pembentukan rangkaian sosial positif dalam kalangan pelajar juga memainkan peranan penting. Pelajar yang dikelilingi oleh rangka sebaya yang mempamerkan nilai positif seperti menghargai pendidikan, aktif dalam aktiviti produktif dan menghormati nilai sosial cenderung menolak tingkah laku hedonistik. Kesimpulannya ialah isu hedonisme merupakan fenomena sosial yang semakin mencabar akibat media digital, keluarga dan rangka sebaya. Fenomena ini memberi kesan negatif terhadap pencapaian akademik, kesejahteraan psikososial serta pembentukan akhlak pelajar. Tanpa intervensi yang berkesan, budaya hedonisme berpotensi mendorong pelajar ke arah tingkah laku yang berisiko. Pekerja sosial juga berperanan sebagai ejen perubahan melalui pencegahan dan intervensi yang holistik. Kerjasama sekolah, keluarga dan komuniti penting bagi membentuk budaya hedonisme demi melahirkan generasi muda yang seimbang dari segi intelek, emosi dan juga sosial.